Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam channel Ahmad Zul Hisham. So kita bersama lagi untuk kereta projek Go-Click Pictures. Sebuah Proton Exora model CPS tahun 2010. Kita dapat good price untuk kereta ni. So kita cuba-cuba untuk bikin kereta ni sebagai kereta company dan juga beberapa modifikasi yang menarik mungkin kita nak bawa ke camping ataupun road trip dan juga sebagainya lah. So apa yang kita buat bila kita dapat kereta ni ialah kita cuba untuk tackle benda-benda yang penting dulu, benda-benda yang penting dulu, terutama untuk memastikan kelancaran kereta ni supaya kita bawa pun selesa, sedap, dan kita doakan untuk tak breakdown tengah-tengah jalan lah. So apa yang kita buat, ada beberapa benda. Sebelum tu kita tengok dulu condition kereta ni. Kalau kita tengok memang cat masih baru, sebab dia baru lepas cat pun. Dia bukanlah cat original tapi dia baru repaint. Kita tengok daripada luar ni memang sangat-sangat cantik, tapi dalaman je tu ada beberapa lah. Sekejap lagi kita ceritakan. Saya akan tunjukkan sebuah satu apa yang kita dah repair dengan kereta Proton Exora ini. Subscribe. Ini adalah model Proton Exora yang mula-mula sekali, yang first edition tahun 2010. Walaupun Proton Exora ni Proton Exora mula di launching pada 2009. Ini adalah model pada tahun 2010. So apabila kita dapat saja kereta ni, ada beberapa condition yang kita kenal pasti yang perlukan pembaikan. Yang paling jelas adalah minyak hitam lah, of course. Kemudian absorber dan juga bunyi-bunyi yang berkaitan yang lain. Saya akan terangkan beberapa item yang kita telah pun tukar. Kita bawa kepada bengkel dan dia justify lah apa yang masih boleh pakai, apa yang perlu ditukar. Yang pertama adalah absorber depan 2 pieces, RM60. Kemudian sekali juga dengan absorber mounting depan. Absorber mounting depan kedua-duanya hanyalah RM230. Untuk sebuah kereta Proton, memang maintenance adalah lebih murah kalau kita bandingkan dengan kereta-kereta Honda, Toyota dan of course kereta-kereta Continental yang lain lah. Macam sebelum ni, kalau kita tengok kepada model Volkswagen Polo terutamanya, memang sedikit mahal. Kemudian kita ni juga kita buat aircon flushing. Sebab aircon kita cuba untuk top up gas, tapi tak ada kebocoran yang kita dapat kena pasti sebab tidak ada perlukan untuk top up gas. So kita cuma perlukan flushing. Kereta Proton Exora ni dia ada 2 sistem aircon. Satu depan, satu belakang. Dia pakai 2 kompresor. Belakang ni pun ada asing dia punya kompresor dia. So kita buat dua-dua 120. Kemudian kita, biasalah kereta-kereta elektronik, computer scan 120. Kemudian coolant, radiator RM60. Drive shaft ada 2. So kita bawa ke Pomen, dia cuma justify kat kita cuma sebelah saja yang perlu tukar, iaitu sebelah yang pendek. Sebelah yang pendek harganya RM285. Kemudian kita buat alignment. Lepas habis kita repair semua, kita buat alignment tayar RM60. Stabilizer link RM95. Ada 2 batang, kita tukar juga. Steering rack bush, sebabkan kita pusing steering tu dia ada bunyi, kita cuba untuk tukar steering rack bush dan juga rack boot kali 2 RM50. Tapi bunyi itu masih ada. So kita predict yang perlu kita tukar seterusnya adalah steering column ataupun steering shaft. So yang itu harganya agak mahal sebenarnya, RM400-500. So kita tunggulah next fasa, kita cuba cari barang dan kita tukarlah juga steering column dan juga steering column ataupun steering shaft. Kemudian yang kita tukar juga adalah front absorber. Okay, untuk kereta ni keempat-empat absorber kita tukar. Sebab memang bila kita dapat kereta ni, memang kereta ni membuai sajalah. So absorber tidak berfungsi, yang berfungsi hanyalah spring. Kita boleh tahu benda tu apabila kita terbuai dengan spring tu. Absorber dia menyerap hentakan dan dia mengelakkan kereta terus membuai macam tu. So kita tukarlah 4 biji absorber. Untuk front sahaja sebiji RM195 kali 2
RM390. Kemudian kita tukar juga front lower arm RM190. Sebelah kita tukar dua-dua RM380. Kita tukar juga rear end RM58 kali dengan 2. Rear absorber tadi kalau front tadi RM195, kalau yang belakang dia cuma RM118. So 2 batang kita tukar RM236. Kita tukar juga bushing pada spring absorber belakang bahagian atas saja, satu RM20, so 2 adalah RM40. Dan kita tukar juga dust cover pada absorber belakang tu RM20 kali dengan 2. Dan yang terakhir adalah rod end kita tukar RM85. So itu adalah item-item yang untuk kereta ini kita tukar ini. Tapi benda tu common sebenarnya untuk kereta-kereta second hand. Apabila kita membeli kereta second hand ni, yang perlu kita tukar yang common ialah yang pertama engine mounting. Tapi alhamdulillah kita ni tak perlu tukar engine mounting. Mungkin dah pernah tukar kot. Saya rasa dah pernah tukar. Dia nampak agak dia bukan original. So dah pernah tukar engine mounting. Kemudian drive shaft dan juga lower arm dan sebagainya yang dekat bahagian depan tu, itu pun perlu ditukar supaya kita bawa kereta tu sedap lah, macam kereta baru kadang-kadang tu. Kemudian kita perlu tukar absorber depan belakang. Kemudian timing belt kalau kereta tu pakai timing belt. So ini adalah benda-benda common yang kita perlu tukar apabila kita beli kereta second hand. So bila kita tukar benda-benda tu, insya-Allah kita akan rasalah kereta tu kereta baru. Kemudian bila kita tengok interior, macam kereta ni dia menggunakan leather seat. So cara penjagaan dia mungkin berbeza lah dengan fabric. So ada beberapa item yang saya dah pun beli daripada TikTok dan juga Shopee. So mungkin saya nak recommend pun saya belum try. Pertama adalah headlight master. So dia bagi sekali dengan kain ni. Kita akan cuba untuk buat headlamp. Kemudian ceramic coating daripada Osola. Rata-rata produk kita daripada Osola. Kita ada juga interior cleaner. Kita akan cuci bahagian bumbung dan juga tepi ni. Kemudian ini adalah untuk watermark. Untuk watermark kita cuci pakai white plus. Ini di bahagian enjin kita pakai, dia tulis sini kitchen cleaner heavy oil. So ini boleh juga kita gunakan untuk bahagian enjin untuk kita cucikan minyak-minyak degil. Dashboard coating. Dashboard coating, kalau bahagian-bahagian plastik dekat dashboard tu, kita boleh try untuk gunakan dashboard coating ni untuk nampak barulah. Kita walaupun kereta ni second hand tapi kita baru beli, so kita nak rasa kereta ni kereta baru. Kita juga beli apa kita panggil ni ya? Kita beli hidrolik untuk boot belakang ni. Sebabkan boot belakang ni dah pun kong dah, kita kena tukar ini. Murah je benda ni. Juga aircon dalam punya filter. Untuk hasilnya nanti kita akan tengok di video akan datang. Jangan lupa subscribe. Jumpa di video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.